Sekolah simpan 5 siasatan dalaman, enggan serah kepada polis. Inkues Zara Khairina, hari ke-44, saksi ke-54. 5 siasatan dalaman yang tidak pernah diserahkan kepada polis. Apa sebenarnya berlaku? Berita terkini. Inkues Zara Khairina hari ini mencetuskan gelombang kejutan di Mahkamah Corona. Pihak sekolah didedahkan menyimpan rapat 5 siasatan dalaman dan menafikan akses maklumat penting ini kepada pihak polis Diraja Malaysia PDRM dan lebih mengejutkan kepada ibu mangsa. Saya dari Aku Studio dan inilah perkembangan paling kritikal dan paling kontroversi dari prosiding inkues ke-44 27 November 2025. Kenapa sekolah bertindak demikian? Adakah ini cubaan untuk melindungi pihak tertentu? Kami akan kupas satu persatu keterangan saksi ke-54, Puan Nurul Syahadah Ibrahim. Jangan ke mana-mana. Ini bukan sekadar berita. Ini adalah pencarian keadilan. Segmen 1. Latar belakang kes dan konteks hari ini. Sebelum kita menyelami pendedahan hari ini, mari kita imbas kembali. Zara Khairina, 13 tahun, pelajar SMKA Tun Datu Mustafa, disahkan meninggal dunia pada 17 Julai, sehari selepas ditemui tidak sedarkan diri di longkang asrama. Inkues ini dijalankan untuk mencari punca sebenar kematian. Sejak beberapa minggu ini, inkues telah membongkar banyak kejanggalan. Dan hari ini, tumpuan beralih kepada unit disiplin sekolah dengan keterangan dari saksi ke-54, Puan Nurul Syahadah Ibrahim, penolong ketua guru disiplin. Keterangan beliau hari ini bukan sahaja mengejutkan mahkamah, tetapi menimbulkan tanda tanya besar tentang integriti institusi pendidikan ini. Segmen 2, Inkues bermula. Inkues Zara bermula dengan puluhan saksi. Saksi kanak-kanak memberi keterangan secara tertutup. Pelajar menceritakan apa yang berlaku malam sebelum kejadian. Zara dipanggil ke bilik pelajar senior. Berlaku isu kehilangan barang, diperiksa lokar, dilihat menangis dan kelihatan pucat. Dokumen pribadi Zara, termasuk diari dan tulisan tangan, diserahkan sebagai eksibit. Namun, semuanya berubah selepas pendedahan saksi ke-53 dan ke-54. Segmen 3, analisis keterangan utama. Siapa saksi ke-54? Saksi ke-54 ialah penolong ketua guru disiplin, Nurul Syahadah Ibrahim.